karakter kita orang bertiga, dia merupakan seorang ninja yang hebat. Ninja yang hebat. Dia pakai baju. Dia pakai baju. Dia seorang yang berpengalaman. Pengalaman. Okey. Dia seorang yang laju. Agak kuat. Karakter ni agak kuat. Dia ada jutsu yang orang lain tak ada. Orang lain tak ada. Dia ada jutsu. Kan jutsu tu saya tak tahu nak betul sangat. Tapi jutsu tu kena pakai tangan. Pakai tangan lah. Tu. Okay. Dia tak pandai taijutsu sangat. Tak pandai taijutsu. Dia power lah taijutsu tapi biasa-biasa lah. Boleh lah. Dia suka menulis lah. Suka menulis. Yang karakter kita orang ni satu lagi suka membaca. Okay. Syukur Dan. Okay, boleh teka. Boleh. Kereta dia adalah Abang Kimi. Kereta saya pula rasa Pais lah. Simple, mampan. Lah. Sekejap, ni tak ada kan? Tak ada. Bagi satu lagi lah. Satu lagi. Tak, kalau macam kita orang tak berjaya teka kereta tu yang menang. Kalau kita berjaya teka kereta tu yang kalah Boleh. Seri kan? Okey. Dia memakai yang tu band tu di kepala. Ninja punya band tu kan, kat kepala. Dia kalau dia pakai baju nampak gemuk. Dia nampak gemuk tapi sebenarnya tak gemuk. Dia ada haiwan. Okey. Saya dah tahu. Saya lu. Mampan juga. Abang Kimi. Jawapan dia adalah Abang Kimi. Saya menang. Kakashi. Dah lah, kira aku betul lah. Aku yang teka karakter. Dia tak sebelah suara. Saya menang. Okey, boleh. Let's go.